Hari ini saya hadir ke Pejabat Perdana Menteri untuk menyerahkan memorandum tentang salah laku Rauf sebagai Ketua Menteri Melaka. Saya telah ditahan reman. Segala bukti-bukti telah diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dan siasatan telah berjalan hampir 2 tahun. Yang menjadi kekesalan kepada saya, kenapa sehingga hari ini pihak polis PDRM masih lagi tidak bertindak di atas apa laporan yang telah saya lakukan. Dan saya sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tentang perlembagaan negara kita, yang mendukung tentang rukun negara kita, salah satunya adalah keluhuran perlembagaan. Jadi saya mohon kepada terutamanya dengan kehadiran saya untuk menyerahkan memorandum segala bukti-bukti. Saya yakin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang kita tahu bahawa beliau mengutamakan soal-soal keadilan, soal-soal rakyat, soal-soal undang-undang yang mesti ditegakkan di negara kita. Jadi saya merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya dan rakan-rakan dan seluruh rakyat negara ini yakin bahawa Yang Amat Berhormat akan melakukan sesuatu demi keadilan untuk rakyat. Kita tidak boleh memilih dalam undang-undang. Kita tidak boleh meletakkan darjat yang tinggi, dia bebas kepada undang-undang. Undang-undang adalah sama kepada seluruh rakyat negara kita. Itu sebab saya yakin dengan pengalaman, dengan cara tindakan dan ketulusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bertindak mengikut lunas undang-undang. Jika didapati bersalah, Rauf mesti dihadapkan ke muka pengadilan supaya rakyat mempercayai, supaya seluruh rakyat negara kita akan yakin tentang undang-undang negara kita. Saya datang hari ini kerana saya merasakan terlalu lama untuk dibuat siasatan, sedangkan kita telah memberikan segala bukti-bukti kepada pihak polis dan kita bekerjasama sepenuhnya kepada pihak polis di Raja Malaysia. Dan saya mohon supaya ianya dapat disegerakan. Dan hari ini memorandum yang kita hantar adalah laporan forensik. Saya mohon, saya yakin kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang reformis, sebagai seorang yang sentiasa meletakkan kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya untuk membantu saya sebagai rakyat Malaysia mewakili seluruh rakyat yang berada di bawah ini untuk mendapat keadilan di negara tercinta Malaysia.